Hari ni aku nak buat satu topik yang agak panas. Bukan panas sebab berpeluh, tapi sebab penuh dengan nostalgia yang padu. Cuba hampa fikir, siapa je pemain Malaysia yang bila sebut je nama mesti akan teringat gol cantik? Kalau ada, apa komen siap-siap kat bawah ni. Hari ni aku nak share 5 penjaring terbanyak Liga Super sepanjang zaman dalam Liga Malaysia. Depa ni bukan striker biasa-biasa kan. Depa ni ialah legenda, depa ni ialah mesin gol, depa ni ialah wira atas padang. Aku rasa kalau depa main badminton pun, badminton tu boleh skor gol. Jom kita start. Nombor 1 kita ada Indra Putra Mahyudin, 106 gol dalam Liga Super Malaysia. Padu weh. Indra ni dia start zaman 2000-an. Dulu rambut dia panjang, muka jambu, tapi skill dia licin macam minyak masak. Dan dia biasa bermain di Kelantan, Federal United, KL City, Perak, semua dia tapau. Indra ni memang ada insting depan gol. Kadang bola tu tak sengaja, dia jentik terus masuk gol. Aku ingat lagi final Piala Malaysia 2012, Indra angkat kaki sikit je, terus masuk gol. Yang powernya, dia ni bukan striker steady. Dia main midfield, dia main wing, tapi dia skor gol kalah striker ori. Hampa bayangkanlah kalau zaman Indra ni ada TikTok, confirm training tiap minggu. Untuk pengetahuan hampa semua, Indra Putra ni pernah skor gol time final AFC Cup 2022 untuk KL City. Hampa bayangkanlah, umur 41 masih lagi boleh skor gol. Tempat kedua ialah Betson Da Silva. Dia memperoleh sebanyak 104 gol dalam 5 musim main kat Malaysia. Betson ni dari Brazil. Kalau hampa tengok cara dia main, memang rasa macam tengok YouTube highlight 10 minit non-stop gol. Dia punya tajam depan gol tu memang lain macam lah. First touch padu, positioning padu, marking pun padu. JDT ambil dia, terus jadi mesin gol. Betson pernah buat hat-trick dalam masa kurang sejam main. Aku rasa kalau aku bagi dia main dengan tim kampung aku, boleh-boleh 20 biji dekat dia. Dan tempat ketiga ialah Ifedayo, dan dia menjadikan 9 gol keseluruhannya. Ifedayo ni import daripada Nigeria. Badan dia besar, padu, macam bulldozer. Dia biasa main dekat Selangor FC, lepas tu masuk Melaka United. Kalau dia main, confirm defense akan rasa gelisah. Dan cara pemain dia ni agak kemalah. Dia tak begitu fancy, dia tak buat kerja dia. Dan Ifedayo pernah menang kasut emas 2 musim berturut-turut kot dekat Liga Super. Memang padu dia ni. Aku rasa kalau dia stay lagi 2-3 tahun, mungkin gol dia akan sampai 100 gol ke atas lah. Tempat keempat ialah Asy'ari Samsudin, 85 gol. Asy'ari ni dia hero Terengganu. Orang Terengganu ni cukup suka lah dekat dia ni. Style dia main ni jenis simple tapi berbisa. Dia tak banyak kontrol, dia tak banyak gaya, tapi bila dapat je bola, confirm gol. Aku rasa dia ni macam sniper lah. Diam-diam dia terus gol. Dia juga antara player yang rare, tak pernah tukar banyak kelab. Dia stay Terengganu dari muda sampai veteran. Aku rasa momen yang paling padu ialah time final Piala FA 2011. Asy'ari gol skor penting untuk bawa Terengganu jadi juara. Dan yang terakhir ialah Wa'am, ataupun nama dia Amri Yahya. Dia skor gol 79 gol. Amri ni memang legend lah. Tak kira umur dia berapa, 20, 30, 40, dia tetap power. Main Selangor, JDT, Sabah, Melaka United, semua tempat dia skor. Gaya dia memang santai, tapi bila masa genting, dia lah yang akan muncul. Dan momen yang aku ingat sekali adalah masa lawan MU dekat Bukit Jalil. Amri skor 2 biji gol mat. Orang duk sembang ni, tapi Amri buat show lain kot. Dan aku suka bila dia celebrate. Dia flick depan, back flick 2 kali dia ulang benda tu. Dan Amri Yahya pernah berkata, selagi coach panggil dia, dia tetap akan main. So tu lagi kan, 5 penjaring terbanyak sepanjang zaman Liga Super Malaysia. Indra Putra Mahyudin 109 gol, Betson Da Silva 104 gol, Ifedayo 90 gol, Asy'ari 85 gol, dan yang terakhir ialah Amri Yahya 79 gol. Semua ni bukan saja skor, tapi dia pun ni bagi kita memori yang akan ingat sampai bila-bila. Aku rasa tu je lah kot video aku kali ni. Kalau hampa nak aku cerita pasal player ni, hampa komen je kat bawah. Macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Jumpa di next video kan. Ciao.